Assalamualaikum. Hari ini Min bawa hampa ke satu lagi lokasi yang menarik yang berada di negeri Kedah, iaitu Kubur Panjang. Melalui cerita lisan orang tua dahulu kala disampaikanlah sehingga ke hari ini bahawasanya kawasan Kubur Panjang sememangnya mendapat nama daripada sebuah kubur yang ada di dalam kawasan tersebut yang sememangnya sebuah kubur yang panjang. Jadi hari ini Min bawa hampa, jom kita sama-sama menyelusuri kawasan Kubur Panjang. Menurut cerita lisan orang tua-tua, Kubur Panjang itu ada kaitan dengan janji tidak ditepati. Lebih 200 tahun lalu, dua beradik yang berasal dari Patani, Thailand berhijrah ke sebuah kampung yang dikenali sebagai Kampung Budi di Mukim Lesung. Kononnya cerita dua beradik berkenaan gemar bermain sabung ayam. Diceritakan asalnya tanah perkuburan itu adalah kawasan pertandingan sabung ayam. Suatu hari dua beradik itu bertanding menyabung ayam. Sebelum itu ada perjanjian antara abang dan adik, iaitu sesiapa sahaja yang menang tidak dibenarkan bersorak. Namun diceritakan dalam pertandingan tersebut dimenangi oleh si adik. Tetapi apabila si adik menang, beliau bersorak sehingga terlupa perjanjian mereka, yang di mana di awal mula pertandingan hendak diadakan bahawasanya mereka telah berjanji jika salah seorang daripada mereka menang, tiada siapa yang dibenarkan untuk bersorak. Apabila adik bersorak atas kemenangannya, justru si abang terlalu marah lalu menikam adiknya sehingga mati. Selepas peristiwa berdarah itu, si abang sedar akan kesilapannya lalu membunuh diri menggunakan keris yang sama. Ketika penduduk kampung mengusung jenazah dua beradik itu untuk dikebumikan di Kampung Budi, mereka terkejut apabila kedua-dua jenazah itu tiba-tiba menjadi semakin berat. Akhirnya penduduk kampung tidak mampu lagi mengusung jenazah adiknya lalu dikebumikan di situ, manakala jenazah abangnya dibawa ke Kampung Budi untuk disemadikan. Namun, apa yang menghairankan orang kampung yang menziarahi kubur adiknya pada keesokan hari, batu nisannya berubah kedudukan hingga menjadikan kubur itu panjang dan kemudian kawasan tersebut dinamakan sebagai Kubur Panjang. Mengikut fakta ukuran number, jarak antara dua batu nisan di bahagian kepala dan juga kaki lebih kurang 8.6 meter. Keluasan tanah perkuburan yang menempatkan kubur panjang lebih kurang 0.4 hektar. Jarak antara Kampung Budi di Mukim Lesung dari kubur panjang lebih kurang 10 km. Memang menghairankan dan sukar dipercayai apabila kubur yang suatu ketika dulu bersaiz biasa, tetapi keadaannya berubah apabila jarak antara dua batu nisan di bahagian kepala dan kaki memanjang sehingga mencecah 8.6 meter. Walaupun keadaan itu pelik, itulah hakikatnya dan tidak hairanlah tempat berkenaan diberi nama Kubur Panjang. Ia terletak di Mukim Rambai, daerah Pendang. Sehingga kini tiada siapa tahu mengapa dan bagaimana batu nisan itu boleh bergerak dari tempat asalnya hingga menambah ukuran panjang kubur itu. Kubur misteri yang dikelilingi banyak kubur lain di tanah wakaf seluas 0.4 hektar di tepi jalan utama itu pernah menjadi tumpuan pelancongan dalam dan luar negara yang ingin melihat keganjilannya. Dulu ada penduduk membina batu penghalang di sekeliling kubur itu, tetapi ia kini tertimbus akibat hakisan tanah. Namun sepasang batu nisannya masih utuh. Penduduk asal kampung itu, Sulaiman Arsyad 80, berkata tidak diketahui dengan jelas usia kubur itu. Bagaimanapun, menurut cerita lisan orang tua sebelumnya, kubur panjang itu ada kaitan dengan janji yang tidak ditepati. Sejauh mana kesahihan cerita dan juga kisah ini, tiada siapa yang mengetahui. Ianya kekal sebagai urban legend dari mana asal usulnya kisah ataupun nama kawasan Kubur Panjang. Yang penting kita ambillah pengajaran dan juga pelajaran daripada kisah yang melibatkan di mana nama Kubur Panjang diperolehi.